Untuk jual beli. Semua dah macam dah ada je semua. Seorang lagi. Siapa? Akak tu. Kak Seri. Kak Seri makan tadi. Dia live tadi kan. Terima kasih cikgu bagi necklace tadi kan. Bagi gift tadi. Semangat pula. Petai tadi yang malam tu. Kus, saya tak mampu. Saya pakai petai kus. Boleh nanti kita type invoice je. Diorang tu dah sedap. Sebenarnya nak cakap tadi. Tak cakap. Tak sampai lah. Kami semua makan sedap. Kami semua makan sedap. Tapi Aduh. sedap sambal tu. Pakai koyak tu. Best. Dia tak boleh makan dengan kuah, dia kena makan benda tu saja. Macam mana maksud dia makan dengan sambal? Sampai koyak tu, jangan makan kuah lain. Ah. Makan yang itu dia tu jadi kuah. Nasib baik macam tu. Nasib baik macam tu. Okey, kita start sikit Okey, ni adalah contoh satu projek video lah untuk company. Yang ni saya shoot merintah. Yang ini adalah projek daripada AJ PES yang menggabungkan beberapa elemen lah. Dan kita tak shoot pakai phone. Yang ini kita shoot pakai DSLR. Okey. Jadi dia ada beza juga dari segi kualiti sebenarnya. Bergantung pada lens DSLR tu lah. So yang ini kita pakai lens, memang lens untuk portrait. Sebab tu dia akan nampak nanti dia punya visual tu, orang tu akan timbul lah. Sebab dia pakai DSLR untuk portrait kan. Kus, kalau pakai DSLR tu, lepas tu buat editing kat mana tu? Dalam laptop. Macam ni Fadil besar kan? CapCut. Dekat pula. Dia banyak. Besar kan dia punya? Dia banyak. CapCut boleh pakai, Adobe Premiere boleh pakai, Heat Filler boleh pakai. Kan? Dia macam-macam. Bisa pakai. Tapi yang paling familiar sekarang ni CapCut lah. Sebab dia ada banyak function. Okey, saya tunjuk satu-satu. Ini crack. Yang keluar ni. Ini crack. Sebab tu dia keluar gitu. Orang yang ada masalah bro, kat rumah, kat kilang, semua tempat. Kontak je AJPEX, kita boleh selesai. Ini montaj. Dia montaj lah. Cantik. Okey, ini drone shot. Drone Ini drone shot. Okey, pencerahan bangunan ni kita letak. Apa tak? Overlay. Okey, dan dia Kita overlay video tu. 8 meter ke atas kita letakkan lighting. Okey, Okey. jadi untuk bahagian atas ni orang tak ada keluar masuk lah. Bahagian bawah yang orang keluar masuk. Jadi kawasan ni yang kita letak curtain strip. Tujuan utama kita pasang curtain strip ni adalah untuk, okey, kalau tengok pada punya curtain strip ni dia ada lipatan-lipatan. Okey, nampak tak? Lipatan ni Bila yang mana sekejap saya back balik. Dengar dia cakap apa pasang curtain strip ni adalah untuk, okey, kalau tengok pada punya curtain strip ni dia ada lipatan. Curtain slip. Masa dia cakap curtain slip tu, kita akan overlay dengan biru. So yang kalau macam ni, kalau dia tengah cakap tu kan, keluar visual yang lain, maksudnya visual tu adalah menunjukkan apa yang dia cakap tu. Nampak tak? Curtain